Nak beli tanah, jangan tengok harga je. Kalau salah pilih status tanah, rumah impian boleh jadi mimpi ngeri. Jom saya terangkan jenis-jenis status tanah di Malaysia dengan cara paling mudah. Cari Syamsul. Jenis yang pertama, tanah pertanian, agriculture. Tanah pertanian memang untuk aktiviti pertanian seperti kebun, sawah, dusun atau peternakan. Kelebihan dia, harganya biasanya lebih murah, kawasan lebih luas, sesuai untuk berkebun atau buat dusun. Kekurangan dia pula, tak semua tanah pertanian boleh terus bina rumah. Ada yang perlukan kelulusan pihak berkuasa. Bank juga akan semak sama ada pembinaan dibenarkan sebelum meluluskan pembiayaan. Contohnya, kalau nak bina rumah atas tanah pertanian, pastikan semak syarat pada geran dahulu. Yang kedua, tanah bangunan, building. Ini status tanah yang paling sesuai untuk pembinaan rumah ataupun bangunan. Kelebihan dia, lebih mudah mendapat pinjaman bank, proses bina rumah lebih mudah, sesuai untuk rumah sendiri ataupun projek pembangunan. Kekurangan dia pula, harga biasanya lebih mahal berbanding tanah pertanian. Yang ketiga, tanah industri. Tanah ni khas untuk kilang, gudang atau aktiviti perindustrian. Kelebihan dia sesuai untuk perniagaan, nilai tinggi di kawasan industri. Kekurangan dia pula, tidak sesuai bina rumah kediaman. Dan yang kedua, penggunaan tertakluk pada syarat industri. Yang keempat, tanah komersial. Tanah komersial digunakan untuk tujuan perniagaan. Contohnya kedai, pejabat, hotel, shopping mall. Kelebihan dia, potensi pulangan sewaan yang tinggi dan sesuai untuk pelaburan. Kekurangannya pula, cukai tanah dan utiliti biasanya lebih tinggi dan tidak semua boleh dijadikan rumah kediaman. Jangan keliru dengan yang ni. Selain status kegunaan tanah, ramai juga keliru dengan perkara ni. Pegangan bebas, yakni freehold, yang bermaksud milik selama-lamanya dan tiada tempoh pajakan. Yang kedua, pajakan, leasehold. Ada tempoh seperti 30, 60, 99 tahun atau 999 tahun. Selepas tamat tempoh, perlu membuat pembaharuan mengikut syarat yang ditetapkan. Lot Melayu dan Malay Reserve. Ini pula bukan status tanah tapi kategori pemilikan. Lot Melayu bermaksud hanya boleh dimiliki oleh orang Melayu, yakni bumi putera yang layak. Non-bumi lot bermaksud boleh dibeli oleh semua kaum. Jadi, sebelum beli tanah, semak dulu 4 perkara ni. First, status kegunaan tanah. Kedua, freehold atau leasehold. Ketiga, syarat nyata pada geran. Keempat, sekatan kepentingan. Jangan beli semata-mata murah. Beli sebab sesuai dengan tujuan anda. Dapat sesuatu? Aku kata tenang saja, kita urus perlahan-lahan.